Kita lah ni dia bercakap, dia bukan ahli. Dia bukan ahli pun, dan kita mengaji pula pada guru yang bukan ahli, dan guru tu pula dia belajar guru yang bukan ahli. Bukan ahli. Dan ulama-ulama kita dulu pun, ulama-ulama dulu, kalau walaupun ulama dulu bila sebut ulama ni, maknanya ilmu dia penuh, ilmu dia lengkap. Tapi kalau buat fiqh, ulama fiqh je kecek. Itu disiplin ilmu. Ulama fiqh je kecek. Maka dalam kitab fiqh kita tak jumpa kata Abu Hasan Asy'ari. Kita tak jumpa. Abu Mansur Maturidi kata sah. Tak ada. Tak ada. Walaupun Abu Hasan Asy'ari yang hebat, ulama hebat. Dan dalam kitab tauhid pun tak ada Imam Nawawi. Ada kitab Syargawi, Qala Nawawi, Amr Itibari kata, tak ada. Walaupun Imam Nawawi punya hebat. Sebab apa? Imam Nawawi bukan bidang dia lah. Maknanya dia ada suku. Tapi dia alim hebat. Tapi disiplin ilmu, dia punya disiplin, dia punya undai-undai dia tu, maknanya Imam Nawawi pun tak sibuk dalam bab ni. Dia serah kepada ahli kalam. Dalam fiqh ahli kalam serah kepada ahli fikih. Ulama kalam banyak serah kepada ahli fikih. Dia ilmu tasawuf tu, Imam Nawawi wali Allah, tapi dalam tasawuf tak ada nama dia. Dan dia pun tak sibuk nak kecek dalam tasawuf. Biar bagi ulama tasawuf kecek. Itu adab. Adab, masya-Allah, adab. Itu ulama tu. Kita sekarang ni fiqh pun tak pandai, tauhid pun tak pandai, nak kecek fiqh. Itu jadi masalah. Itu kita cuba fikir yang tu. Imam Ghazali ahli fiqh, masya-Allah kan. Kitab Raunak dan sebagainya, asal daripada asal minhaj tu daripada Imam Ghazali. Nak datang jadi minhaj tu salah satu Imam Ghazali. Tapi bila dia terjun dalam bidang tasawuf, bila dia masuk dalam tasawuf, dia senyap dah. Dia tak kecek dah fiqh. Dia tak kecek. Dia ulama usul fikih. Usul fikih Al-Mustasfa kan, tu apa? Al-Mustasfa tu besar usul fikih. Tapi lepas dia masuk ilmu tasawuf, dia senyap dah. Dia malah nak kecek dah. Kalau kecek tu, surah buat demo. Ali buat kalau tasawuf buat usul fikih, buat usul fikih. Fiqh usul fikih. Dan sehingga lepas pada tu, ulama dah tak pakai dah kalam Imam Ghazali. Ulama tak pakai dah pendapat Imam Ghazali dalam fiqh. Walaupun ada sikit-sikit sebelum Imam Ghazali terjun masuk dalam tasawuf ada, tapi di hujung-hujung ni tak ada lah kata Imam Ghazali masalah ini begini, tak ada lah. Dia Imam Ghazali pun dah tak sibuk dah, tak mau kecek dah berbab tu, serah pada mereka. Itu adab, bukan dia tak pandai. Adab. Gitu ulama tasawuf, dia tak kecek dah tentang fiqh, dan dia tak kritik ulama fiqh. Ulama fiqh pun tak kecek, tak kritik dalam bidang tasawuf. Jadi kita ni nak kecek belaka zaman sekarang ni. Nak kecek belaka. Tu fiqh tak kemah, tasawuf tak kemah, tauhid tak kemah. Itulah mana sebuah sikitlah hamba boleh nasihat untuk dia hamba sendiri.